Ciri-ciri celaka, batarul haq wa ghamtun nas, takabbur, menolak kebenaran dan memandang rendah manusia lain. Dia tak boleh dengar kebenaran, aku betul aja. Macam kita selalu dengar wanita-wanita banyak di dalam neraka kan. Kita pukul rata semua wanita ke? Wanita-wanita yang masuk dalam neraka dan orang yang masuk dalam neraka, banyak orang yang toksik dan narsisistik. Ada ayat-ayat dalil-dalil dalam Al-Quran. Ada dalam suratul Baqarah, ayat-ayat antara ayat-ayat awal dalam suratul Baqarah. Orang narsisistik ni, dia seakan atau dia orang memang munafik. Mereka percaya Allah, percaya gitu je. Mereka solat depan orang dengan betul-betul solat. Mereka nampak soleh depan orang, betul-betul soleh. Tapi kerana apa? Mereka menjaga image. Diorang depan orang, diorang nampak, oi, soleh betul. Bermuka-muka. Boleh dicirikan kategori munafik. Diorang juga imanan pun. Ada surah Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Walahum adzabun azim. Allah menutup sil hati mereka. Wallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dengaran mereka tak boleh dengar yang benar. Diorang betul. Wa ala absarihim ghishawah, dan dalam pada pandangan mereka tu ada macam shield, kabus. Walahum adzabun azim. Dan untuk mereka azab yang sangat pedih. Itu ciri orang celaka. First, amalan dunia ni kita nak elakkan diri kita, perbaiki diri kita untuk kendali aib kita supaya kita tak toksik. Kalau kita ada ciri-ciri toksik, kita akui kesalahan kita, itu the first step. Tak cakap belakang ini. Baru lepas tu kita boleh jalan tuju pada Allah.